Pengumuman pemberian sumbangan asas rahmah SARA dan sumbangan tunai rahmah STR oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beri kelegaan kepada rakyat. Inisiatif itu sekaligus membantu mengurangkan beban kewangan terutama golongan berpendapatan rendah dan sederhana yang terkesan dengan peningkatan kos sara hidup. Pemberian sumbangan asas rahmah SARA dan sumbangan tunai rahmah STR bukan sahaja mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan rakyat, malah membantu memastikan keperluan asas seperti makanan dan barangan harian dapat dipenuhi. Perlu-perlulah, macam kami tu perlulah. Kita pendapatan rendah. Rendah. Kira macam kerja macam biasa-biasa saja. Nak dimau kami dah. Mungkinnya ni dapat menambah lagi bantuan. Memang diperlukan lah. Pakai beli beras, gula, minyak macam ni aja. Lah dapat dibeli. Memang kami setuju lah sebab untuk menambahkan ekonomi untuk semua rakyat Malaysia. Jadi yang terbaik lah kalau yang dapat bagi dua kali lah nak. Banyak jual lah, kurang beban sikit lah. Ada nyaman sikit lah. Bagaimanapun, ada juga yang belum mengetahui mengenai bantuan SARA RM100 kepada semua warga negara berusia 18 tahun ke atas yang akan dikreditkan pada 9 Februari ini. Alah benda tu. Si tahu. Kenapa si Doman dah kah? Oh, kami si tahu bang ya. Tapi no 100 kami ada ambil. Bila ambil? Ambil barang. Bila tengah ambil? Ambil barang di kedai. Dengan inisiatif seperti SARA dan STR, perbelanjaan domestik dijangka meningkat. Selain itu, memberi sokongan langsung kepada isi rumah yang memerlukan, khususnya menjelang musim persekolahan dan perayaan.